Dua berita baik juga untuk penonton di luar sana yang mempunyai sifat lupa. Dibuat oleh ulama-ulama yang muktabar, sifat lupa ini antibiotik yang paling hebat adalah Fatihah. Dengan cara lagu mana? Tulis surah Fatihah pada pinggan putih. Nah, ingat. Tulis surah Fatihah pada pinggan putih, yang mana tulis tu bukan dengan marker sebab dakwah tu racun. Tulis tu dengan za'faran. Tahu za'faran? Za'faran yang macam dakwah tu, yang warna merah tu, tulis surah Fatihah satu surah, dilarutkan ke dalam air, maka diminum air tersebut. Hasil larutan daripada Fatihah. Diharuskan dalam Islam. Tapi kalau kita tulis ayat Quran pada kertas, kita gulung-gulung buh dalam pil, telan, maka hukumnya adalah haram. Sebab Al-Quran bukan untuk ditelan. Al-Quran untuk dibaca dan diamalkan isi kandungannya. Jelas pada mereka yang lupa. Dan kata ulama perubatan, nak tahu orang tu lupa dia kritikal ataupun tidak, masa sembahyang dia boleh lupa rakaat, maka orang ni tak lama lagi dia akan jadi nyanyuk. Sembahyang subuh 4 rakaat. Sembahyang isyak 3 rakaat. Dah hilang rakaat dah. Maka ingat, kamu kena buat step ni cepat-cepat. Dan untuk penyembuhan segala penyakit. Saya nak beri sinar baru kepada penonton yang menonton rancangan ini. Saya tahu ramai yang sakit ni. Kalau tak tunggu sampai 3 hari. Nak cari benda-benda lagu ni je. Betul tak? Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, strok, buah pinggang, barah, resedung, fibroid, thyroid, migraine, gastrik dan sebagainya. Maka Fatihah sinar baru untuk anda. Buat bagaimana Rasulullah buat Al-Fatihah kepada cucunda beliau, Husin bin Ali, pada ketika itu sakit yang mana dibelengui. Sakit itu kepada Rasulullah SAW. Tak ada Rasulullah nak buat apa kecuali Rasulullah baca Fatihah. Cara ini saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan. Iaitulah ambil sebekas air, lalu dibaca 40 kali Fatihah. Niat tempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita minum air tersebut, boleh menyembuhkan segala penyakit jasmani dan rohani. Sebab itu ada dalam nas Rasulullah yang buat. Tak ada masalah. Ustaz, minum tak sembuh pun, ingat, dapat pahala. Tak rugi orang Islam ni tuan-tuan. Baca ayat Quran berbuih mulut-mulut pun, makin kuat sakit, makin cepat malaikat dia tulis pahala untuk dia tuan.